Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026 pagi bersama dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.48 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini itu pindah lokasi pula. Okay. Kemarin sebab pada buat video daily report kemarin mana? Pada video daily report kemarin saya terus mandi-mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk sembahyang pada maghrib dan juga dengar kuliah. Malam ni pun ada kuliah juga malam ni, kuliah maghrib. InsyaAllah malam saya akan pergi juga. Lepas dah buat video nak siap-siap sebab sekarang ni dah pukul 49 dah ni. Video ni buat pada 48. Okey, lepas pada waktu tu mana lepas pada kuliah maghrib tu semaya maghrib dan semaya syak. Lepas kuliah lepas semaya maghrib semaya kuliah, lepas kuliah semaya syak. Lepas tu ada biasalah makan-makan tu, jamu yang makan malam. Lepas tu pergi ke kedai Fikri. Lepas tu saya terus pergi ke kedai Fikri sampai pukul 12 balik rumah. Tidur dalam pukul 3 pagi. Oh, jangan molek. Klik my Facebook tu. Klik my Facebook dia ada video apa semua lah. Duk edit video apa semua. Lepas pukul 11 pagi. Ada pukul 11 pagi lah. 3 pagi. Lepas tu bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun terus mandi-mandi semai subuh. Makan sarapan. Si goreng tadi. Lepas tu pada pukul 8 baru pergi ke kedai Fikri. Sampai sana 8.10. Minum pagi seperti biasa lah. Minum pagi seperti biasa. Makan-makan. Minum pagi seperti biasa. Lepas tu dah 8.40 tu terus pergi ke tempat kerja. Kerja hari ni sambut. Ini siap, alhamdulillah siap. Jambar tu. Tandah belakang tu belah. Siap dah melah belakang tu. Bahagian melah kerjaan melah. Lepas tu di kabinet tu dah sikit ada melah sikit. Yang boleh siap ni dalam pukul 3.35 siap. Lepas tu tuai rumah tu ajak makan pengak pisang pula. Dalam pukul dah molek tu dalam pukul 4.50 baru siap, baru boleh kelik, baru boleh balik rumah. Kita molek sampai rumah pukul 4 petang, bangun terus mandi. Lepas tu gitu balik tu terus mandi semaya asar. Lepas tu pas semaya asar tu jenera tertidur. Lepas tu bangun pada 5.30. Barulah bangun tu semaya asar pula. Semaya asar tu tak ada pergi mana-mana. Tubuh je lemah, tak cakap tahu. Tak vaksin jadi pada kerja tak belah mana, tak berat mana, tapi tak lemah itu tubuh. Tahu ni boleh jadi ni kalau saya vaksin kali ni. Tahulah. Nak lebih-lebih tak boleh pula. Tapi tak pas kalau ni gitu lah. Kesal dah ada dah tu. Mungkin lah kesal dia ada. Lepas tu pas sudah kerja ada berapa? Tak ada nak pergi mana-mana. Ajak nak racai nak pergi ke pasar malam. Ada hujan sekejap tadi, tapi dah ni marah mana-mana ada dah pula dah. Ajak nak pergi pasar malam ni, pasakan, tapi tak jadi batal. Pasal tak ekat tak nak ring mana basikal okey. Lepas tu duk alik makan aku duk makan nasi lah petang ni. Papa ni rasa makan nasi, lepas tu duk relax gitu. My Facebook gitu lah, okey. Lepas tu pukul 6.48 ni duk risau cari tempat lokasi nak sesuai. Pun dah ada pukul 4.40 lagi tak ni lagi. Duk risau cari tempat sesuai tu. Untuk buat video ni privacy lah. Sekali baru terfikir tempat ni. 4.48 ni terus buat video dalam report ni. Okey, saya sekali itu saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.